Saya rasa kehadiran UPKO dalam Pakatan Harapan adalah penting sebab UPKO mewakili parti Pure Sabah yang menjadi komponen kepada Pakatan Harapan. Bila dia keluar daripada Pakatan Harapan, walaupun UPKO ni tak silap saya di Parlimen dia hanya ada 2 kursi lah, Medias dengan Iwan. Tetapi kehadiran UPKO dalam PH menandakan bahawa PH di kalangan parti-parti komponen PH ada Pure Sabahan Parti. Dan bila dia keluar daripada PH, dia membawa satu kesan yang agak serius kepada PH. Seolah-olah PH ini sekarang ni adalah satu coalition yang datang daripada luar Sabah. That's the message lah, apa yang cuba disampaikan oleh Iwan Benedict sewaktu dia buat keputusan letak jawatan daripada Jemaah Menteri dan keluarkan UPKO daripada Pakatan Harapan. Dalam kenyataan dibuat oleh UPKO, dia kata ini adalah satu usaha dan isyarat bahawa UPKO adalah parti yang membawa agenda Sabah First. Maknanya dia tak boleh bawa Sabah First di dalam kerangka Pakatan Harapan. Dan clearly apa yang UPKO buat adalah dia baca sentimen di bawah di Sabah sekarang ni yang banyak berkisar kepada hak dan autonomi Sabah. Dia nak cari pejuang kepada hak dan autonomi Sabah. Dia bangkitkan semangat Sabah Base Party, Sabah for Sabahans, Sabah First Agenda. Dan dia setengah pihak di Sabah nak bawa naratif bahawa kita harus tolak parti-parti yang ada kaitan dengan Semenanjung lah, apa yang dipanggil sebagai Melaya.